Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Gagak di Rimba. Malam ni aku nak sampaikan dua buah cerita tentang pengalaman seseorang pemandu bas. Untuk cerita yang pertama ni, seorang pemandu bas ni kita bagi nama dia Alif. Alif ni seorang pemandu bas yang ditugaskan untuk membawa budak-budak universiti di sebuah universiti di Selangor. Okey, untuk cerita yang pertama ni, Alif ni dia bawa bas macam biasa, rutin harian dia macam bas lompat lah, macam bas loncat. Dia ambil budak-budak dekat kawasan bandar, bawa ke universiti. Lepas tu dia keluar ambil lagi budak-budak, bawa ke universiti. Macam tu juga apabila budak nak balik, dia ambil budak-budak ke universiti, dia hantar dekat kawasan bandar sekitar lah, bus stop yang ada, macam tu lah. Okey, pada satu hari ni dia kerja macam biasa tau. Dia kerja macam biasa, pukul 7.30 pagi dia start. Tapi dia ikut jadual lah, bukan dia sebiji bas, dia banyak bas lah, ada dalam 4-5-6 biji bas kawan-kawan dia. Okey, dia ada mengikut jadual. Jadual dia pukul 7.30, pukul 10 pagi, pukul 12, pukul 4, pukul 6 dan pukul 10 malam. Itu last bus lah, pukul 10 malam. Ada orang ke tak ada orang ke, dia kena pusing juga. Okey, satu hari ni dia macam biasa lah, dia jalan macam biasa. Tiba-tiba pada malam tu, pada pukul 10 malam, dia tak nak kena jalan lah. Jangan dia kata jangan menganggap tak ada budak-budak ni, tak boleh. Takut nanti kalau tiba-tiba kalau dia tak jalan, nanti ada orang komplain, kenapa bas tak masuk, nanti dia akan kena. Okey, dia jalan macam biasa. Pukul 10 malam dekat sebuah universiti ni, dia masuk, dia lalu dekat bus stop tu, tak ada orang. Dia berhenti, dia pusing, U-turn balik, dia tunggu kat bus stop jalan sebelah kiri. Tunggu dalam 5 minit. Okey, dia tak ada orang, dia jalan lah, jalan macam biasa, dia jalan ke depan. Bus stop di sebelah kanan, mula-mula tadi tak ada orang. Dia lalu, dia tengok, tiba-tiba ada orang, seorang perempuan tunduk, rambut panjang. Cakap, ini budak ni student ke apa kan? Takut korang dia belah macam tu je pula korang. Dia report pula, student report pula kan. Okay, tak apalah. Dia berhenti dekat bus stop, dekat depan berhadapan jalan bus stop tu. Dia buka tingkap. Dek, tak nak naik ke? Nak balik dah ni, last bus ni. Budak perempuan tu diam je kat situ. Dia tunduk, rambut panjang. Dia bukanlah pakai baju putih, dia pakai baju kurung, tapi yelah, dia nak macam dia tunduk, rambut panjang kan. Takkan tak dengar, takkan tidur budak ni kan. Dia horn bas kan kuat, takkanlah budak tu tak dengar. Dia horn, budak tu tunduk je. Sah ini bukan student ni. Sebelum dia datang naik, tutup pintu bas, boom, jalan belah. Besoknya tu tak ada apa, macam biasa, kerja lah macam biasa. Lepas tu ada dengar cerita daripada student yang kat situ. Lepas tu pemandu bas yang ada dekat situ, dia cakap memang situ kawasan tu sesekali dia akan ganggu. Itulah kisah pertama untuk malam ni. Okey, untuk kisah kedua ni, si Alif ni dia pergi ke universiti macam biasa. Hari biasa dia jalan dekat universiti tu. Tiba-tiba dalam pukul 2 petang dia dapat WhatsApp dari majikan dia mengatakan okey, ada job. Bawa budak-budak universiti ni, salah satu fakulti ni, ambil dia orang, bawa ke satu kamp motivasi yang terletak dalam Selangor juga, kira-kira dalam 1 jam setengah perjalanan daripada universiti tu lah. Okey, dia kata pukul 6 ambil budak-budak tu, bawa pergi ke kamp motivasi, kamp bina semangat jati diri ke apa tak, macam tu lah. Okey, pukul 6 dia datang dekat satu fakulti tu, kat bus stop tu dia tengok budak-budak dah berkumpul semua. Okey, tak apalah, naik macam biasa.
naik macam biasa, dia jalan macam biasa. Pukul 6 suku dia start jalan. Lepas tu sampai dekat camp yang dikatakan tu, camp motivasi yang dikatakan tu, lebih kurang jam pukul 7.30 malam. Jalan camp tu memang hutan lah cerita dia. Camp motivasi dalam hutan, kiri kanan hutan. Tak apalah, dia hantar budak-budak tu macam biasa. Budak-budak tu dah turun gunggang-gunggang dalam pukul 8 lebih. Dia baru terfikir, alamak, nak balik seorang ni. Macam mana ni? Okey, tak apa, dia pasang segala lampu yang ada dalam bas tu. Dia jalan macam biasa, pelan-pelan dia jalan hutan kiri kanan. Jalannya agak sempit jugalah. Dia jalan-jalan, tiba-tiba dekat depan dia ada seorang nenek nak melintas. Tapi nenek tu tak pandang dia. Nenek tu menghadap ke kanan jalan. Dia buat macam biasa je, dia berhenti, dia tengok, alamak nenek. Tapi nenek ni bungkuk 3 tau. Bungkuk 3, bertongkat, rambut macam berubah-ubah sikit, baju dia macam lusuh sikit. Ini bukan orang ni. Kan kalau dia langgar, kalau dia fikir ni kalau hantu ni, kalau aku langgar je tiba-tiba orang, mana tahulah orang gila ke apa kan. Satu hal pula, tak apa, dia berhenti, dia bagi nenek termelintas. Dia biarkan nenek tu melintas. Mak tantu dia dah rasa macam lain macam. Menggelupur, tangan mencari CD baca Quran. Dia sendiri cakap, itu jam lah, dah tengah takut, tengah susah baru nak ingat Tuhan. Dia pasang CD Quran. Lepas tu nenek tu pun hilang di kanan jalan. Macam dia bukan, tak tahu, dia masuk dengan semak lah dalam hutan tu. Lantak situ lah, bukan aku punya masalah. Dia masuk dia jalan keluar daripada kawasan tu. Okey, bila dah keluar, selamat keluar, tak ada apa yang berlaku. Tiba-tiba di atas highway, dia perasan ada orang potong bas dia. Orang tu hon-hon, dem-dem lampu. Ingat kawan-kawan lah. Dia balas balik hon tu. Tapi setiap kali kenderaan yang potong, tak kira lah kereta ke, lori ke, bas ke, yang potong mesti akan hon-hon, tin, bagi-bagi lampu. Cakap, ini apa benda ni? Ini mesti ada sesuatu. Kerana nampak apa benda bergayut kat belakang ke, dia tak tahulah kan. Okey, dia jalan macam biasa. Tiba-tiba dalam 5 minit lepas tu, satu bau busuk dalam bas, macam bau longkang, macam bau air dalam bas tu. Apa benda pula ni? Dia cakap, tiba-tiba ada bau. Tadi tak ada bau. Dia buka tingkap tepi tu, dekat driver punya tingkap tu dia buka. Sambil tu dia bacalah apa-apa surah ke apa-apa kan. Dia jalan sampai nak mengalir balik rumah. Okey, sampai di pertengahan jalan, dia rehat sekejap, berhenti sekejap. Dia tanya kawan-kawan dia ceritalah ada nenek melintas tadi. Dia telefon kawan dia, ada nenek melintas, ada bau busuk. Bau tu sampai sekarang ada, dia cakap. Kawan dia cakap, okey, kau jangan balik rumah terus. Kau singgah lah mana-mana kedai, beli garam ke apa, kau baca apa-apa patut, kau baling-baling dalam bas tu. Okey, tak apalah, dia buat macam biasa. Dia buat macam apa yang kawan dia suruh. Dia pergi beli garam. Lepas tu sampai dekat rumah, dia bacalah apa-apa yang patut, dia baling-baling lah garam tu kan. Dia buat palatau je lah kan. Malam tu dia tidur macam biasa. Pagi tu dia bangun, semua badan dia lemah, rasa panas, rasa seram sejuk, rasa panas kejap sejuk. Rupa-rupanya dia demam. Selama seminggu juga dia demam on off. Tahu demam on off. Dia kejap-kejap demam, kejap-kejap okey, kejap-kejap demam, kejap-kejap okey. Bila dia tanya pergi berubat, ustaz tu cakap rupa-rupanya benda tu dia tak mengikut, tapi cuma mungkin benda tu melintas. Yang si Alif ni dia lemah semangat lah. Okey, itu sajalah pengalaman seram, pengalaman mistik yang dikongsikan oleh seorang pemandu bas yang bernama Alif. Kalau anda ada cerita seram, cerita mistik yang nak dikongsikan, boleh kongsikan di email gagakdirimba501@gmail.com. Ketemu kita di lain hari. Assalamualaikum.